Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasamullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasamullah. Alhamdulillah tuan-tuan semua, aku Ustaz akan kongsikan satu ilmu, satu ilmu tuan semua yang dikatakan dipanggil asma tangan gaib. Ini ilmu amalan ni, ilmu kaedah ni tuan-tuan semua, Ustaz belum pernah bagi kepada orang lain lagi. Walaupun master Ustaz pun, grand master Ustaz pun, Ustaz masih belum tak pernah bagi. Jadi ini Ustaz akan kongsi kepada anda. Okey, kelebihan asma tangan gaib ni, pertama tuan semua, kita boleh buat rawatan cara gaibiah. Kita boleh tangani segala jenis penyakit cara gaibiah. Macam contohnya kena gangguan makhluk halus ke, kena santau ke, kena racun cara gaib ke, kan, ataupun kena kerasukan apa semua kita boleh tangani, dan kita boleh gunakan juga untuk rawatan zahir seperti bengkak, bisul apa semua ataupun kanser apa semua kan. Hanya menggunakan tangan saja tuan-tuan. Gunakan tangan. Contohnya sakit kepala kita sapu je. Kita sapu je insya-Allah akan berlaku kesembuhan. Sakit mata kita sapu je. Sakit tangan contoh sakit sini kita sapu je. Kita sapu. Kedua-dua belah tangan kita boleh. Tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Kita boleh sapu je kita keluarkan semua penyakit insya-Allah. Dan juga tuan semua di samping itu kita boleh gunakan kaedah ini tuan semua untuk menghapuskan sihir yang ada pada badan seseorang tu dan berasa sakit, dan juga kita dapat mengusirkan segala makhluk halus yang ada pada badan penyakit dah. Kadang-kadang kita tak tangan saja, kita tarik aja makhluk halus dalam badan pesakit, kita tarik dia keluar. Kita paksa dia keluar, kita boleh paksa dia keluar. Dan juga di samping itu tuan semua kita boleh menangani ataupun menghapuskan ilmu-ilmu pengasih, iaitu ilmu-ilmu pemisah. Bagi ilmu pemisah ataupun ilmu pengasih. Kan banyak sekali ramai kan ibu bapa datang jumpa ustaz, begitu anak dia terkena ilmu pengasih oleh si perempuan ni, anak dia kena ilmu pengasih oleh si lelaki ni, maka kita boleh cabut, kita boleh buang. Dan ustaz, kami kena sihir pemisah, yang mana kami suami isteri sering bergaduh. Dia kata macam tu kan, suami saya kena sihir pemisah, isteri saya kena sihir pemisah, dan kami berdua kena. Jadi kami sering bergaduh, rumah tangga kami berantakan, tak pernah diam, tuduh diam. Jadi ni kita boleh bantu. Banyak semua kaedah yang kita boleh bantu dalam pengajian asma tangan gaib ni. Okey, siapa perlu hadir? Siapa perlu belajar ilmu ni? Siapa saya tuan semua? Yang paling bagus sekali tuan semua, setiap rumah kena ada orang yang pandai kat dalam ni. Sekurang-kurangnya tuan semua, kita tak perlulah nak berlari bawa pergi jumpa Tok Bomo, bawa pergi muallis, jumpa bawa ustaz ni. Kita sendiri boleh tangani. Dan kita sendiri nak alami, kita sendiri melihat dengan mata kita sendiri orang depan mata kita, orang keluarga kita, ahli keluarga kita yang sakit, kita rawat lebih baik daripada kita menghantar pada orang lain. Dan di samping itu juga tuan semua, bagi anda muallis, ada tabib ataupun perawat atau dukun atau tok bomo ke pawang ke semua, anda boleh belajar ilmu ni tuan semua untuk menambah lagi segi pengetahuan, menambah lagi kaedah, menambah lagi cara tuan-tuan membuat rawatan. Ustaz kan bukan kata ilmu Ustaz ni baik, tak ada, ilmu tuan-tuan lebih baik lagi. Tetapi Ustaz bilang ini kaedah Ustaz. Kaedah Ustaz mungkin satu tambahan. Ramai yang belajar, yang datang jumpa muallis datang jumpa Ustaz, mereka nak ambil kaedah-kaedah Ustaz bagi. InsyaAllah. Ambil tuan-tuan semua, anda gunalah kaedah-kaedah ini untuk anda rawat orang. Kalau kita pelbagaikan rawatan untuk seseorang tu, mungkin kita tak tahu yang mana yang Allah Ta'ala nak terima doa kita, nak terima kaedah rawatan kita. Mungkin kaedah A ni, kalau kita ada banyak kaedah, maka mungkin salah satu dari banyak kaedah tu yang Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, kalau anda ingin memiliki ilmu ni, insyaAllah daftar awal, kita jumpa dalam asma tangan gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.